Bahan kisar ada cabai padang, cabai setan, bawang merah dan juga bawang putih. Sosis yang sudah dipotong bulat-bulat. Masukkan minyak secukupnya untuk menumis cili. Masukkan cabai yang telah dikisar tadi. Masukkan sedikit garam dan juga sedikit ajinomoto. Kacau dan masak sehingga pecah minyak. Okey, sambal dah betul-betul kering, dah pecah minyak. Bolehlah masukkan sosis. Sosis ni tak payah goreng, terus masukkan je. Sebab nanti kan dia akan masak dengan sambal ni sekali. Barulah sosis tu tak kecut. Masaklah dalam 1 minit masakkan sosis ni dengan sambal. Okay, bila sosis dah masak, bolehlah masukkan telur. Telur ni Mok dia gunakan 2 biji. Lepas tu kacau sampailah telur ni masak. Okey, dah pun siap. Dah pun siap sosis sambal telur hancur. Selamat mencuba.